SG4 ni kata Mahusin, S Suding, S Samsuri, S Sanusi, Syukri. SG4 ni kata Wah Mahusin. G tu apa? Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi Cakap Je episod yang ke-7 sebenarnya. Yang ke-7. Dan sekali lagi kita tampilkan Ustaz Ridwan Abu Bakar. Jadi bersama saya Fidaus Syatir dan tetamu boleh katakan dia akan jadi tetamu tetap kita. Tetamu tetap kita wajib. Wajib lah. Sebelum kita pergi ke soalan-soalan yang kita telah pun siapkan ini, suka untuk saya ada saya dah siapkan. Kata sembang. Kita ada naratif tadi Ustaz. Jadi tajuk kita ini penunggang agama. Betul. Ataupun Islam terancam. Sebelum itu saya masuk sedikit tajuk yang lepas. Yang kita sesi lepas sebenarnya kita tak ada tajuk, lebih kita nak berkenalan dengan panel kita. Ya, jadi kita sembang lah. Dan kita juga buat kemunculan semula selepas hampir 1 tahun. Bukan 1 tahun, setelah 10 tahun. Untuk makluman Ustaz, ramai yang komen kata saya dah 10 tahun cari Ustaz ni. Orang tak tahu Ustaz bersama dengan parti amanah. 1 tahun cakap je. Cakap je. Saya 10 tahun tu isu Isu rampas mic tu. Jadi pada malam tu ada juga yang tegur saya, kata saya ni macam snap ke mamak sepatu. Suka mencelah je. Saya sebenarnya memang tak nak podcast yang agak klise, tetapi saya ambil pedoman, ambil sikap yang baik nasihat itu. Jadi malam ni kita akan beri wewenang pada Ustaz untuk menjawab sehingga tidak ada perkataan barulah kita masuk. Cuma kalau ada 1-2 tu saya mohon mencela Ustaz. Boleh. Tapi sebenarnya Jeming, rentetan daripada kita punya episod yang ke-6 hari tu, kita dapat feedback yang cukup baik lah daripada para penonton kita. Dan terima kasih kerana bagi sokongan kepada Cakap Je untuk kita konsisten lepas ni untuk kita kemukakan isu-isu yang lebih menarik untuk renungan kita bersama lah. Jadi isu ini bukan isu yang menarik, tetapi isu ini perlu dibincangkan kerana dakwaan dan juga tuduhan ini selalu dimainkan di media sosial. Ya, betul. Mereka mendakwa bahawa Islam terancam. Yang dibawa oleh penunggang agama. Siapa penunggang agama? Yalah, anda yang sedang menonton, anda lah fikir sedikit. Okay. Jadi mereka mendakwa Islam terancam bila kerajaan yang mereka duduk di tapuk pemerintahan dulu Perikatan Nasional, bila bertukar ketika pilihan raya ini bukan melalui perang, tetapi melalui pilihan raya, melalui pilihan rakyat dan juga melalui perkongsian kuasa. Jadi dari sudut ilmu dan juga realitinya Ustaz, adakah dakwaan ini benar ataupun ianya lebih kepada fitnah ataupun propaganda politik semata-mata? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dalam episod Cakap Je ni. Islam terancam, benar ataupun tidak? Kita tengok macam ni. Kalau kita tengok Islam tu apa dia? Islam sebagai akidah, Islam sebagai syariah, Islam sebagai akhlak. Kemudian yang keduanya adalah pengamalan Islam dalam konteks Malaysia. Kita masih di Malaysia ni ada 14 orang mufti. Kita ada mufti negeri-negeri, kita ada mufti wilayah persekutuan, kita ada majlis kebangsaan Halih wal Islam, kita ada di setiap negeri ada portfolio agama. Agama memang kuasa negeri. Kita ada mahkamah syariah, kita ada zakat negeri-negeri seluruh Malaysia. Cuma cara pengurusan dia tu mungkin berbeza. Jadi realitinya itu masih ada. Kita kalau kita kata tentang akidah lah ni, kita masih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada perbincangan tentang siapa khalaf, siapa salaf dan sebagainya. Kita berbicara tentang syariah. Saya rasa majlis-majlis fatwa negeri dan juga majlis kebangsaan Halih wal Islam juga berbicara asasnya adalah fiqh Islam. Kalau kita bercakap tentang akhlak, berlaku keruntuhan akhlak, tetapi akhlak sebagai simbol ilmu Islam itu masih utuh. Kalau tentang pentadbiran Islam, secara pentadbirannya kan, mahkamah syariah ni mana? Sekolah agama ada tutup kata
Bahkan sampai Syekh Wazir sebut kemarin. Syekh Wazir sebut, dan apa yang dia sebut tu betul Min. Tak ada kerajaan dalam dunia ni yang piduk anjur program samak hadis melainkan Malaysia. Dalam semuakan saya, ada Kementerian Wakaf dan Hak Lewat Agama Syria, kerajaan baru ni yang buat yang baru ni, dan baru ni depa buat kitab Muwatta' Imam Malik kot. Dan samak hadis satu-satunya kerajaan dalam dunia ni adalah di Malaysia. Kerajaan Madani buat. Okey. Kalau nak kata dia Islam terancam. Okey. Saya nak sebut lagi. Realitinya ni. Apa yang berlaku di Putrajaya tu, majlis samak hadis tu, yang dapat manfaat daripada majlis samak hadis tu, semuanya bukan penyokong Madani. Kalau nak kata terancam apa, dengan makna Datuk Seri Anwar Ibrahim asal kata mana-mana syiar agama ni boleh ditonjolkan, dia tonjolkan. Dia tanpa memilih warna politik. Okey, saya tengok Muqri yang duk baca hadis tu, hadis kan baca secara cepat, haddasana tu, baca secara cepat tu. Kebanyakannya para pelajar daripada Dauratul Hadis di Mazahirul Ulum, ni sekolah-sekolah tabligh. Tabligh tak terlibat dalam percaturan politik. Kemudian asatizah yang terlibat dalam sama ada jadi Syekh majlis tu, Syekh Nuruddin. Satu, dia bukan orang Malaysia, dia orang Indonesia. Dan yang keduanya, kalau kata dia orang Malaysia pun, kalau ketika mana di Malaysia pun, dari segi nampak rapat, dia lebih rapat dengan PAS. Kan? Kemudian kita tengok antara yang hadir tu, saya tengok ada Tuan Guru Perak tu, Rozaini kah? Tuan Guru Rozaini, PAS. Kan? PAS. Razman, YB Pak Timan. YB Razman, dia pun hadir. Pun juga hadir. Dia ulama juga. Dah lah bukan dia. Majlis tu terbuka. Mana terbuka? Majlis tu terbuka. Dan dimaklumkan bahawa para peserta tu dibayar. Duduk di beberapa buah diberikan tanggungan, penginapan lah. Di Dorset Hotel, di Smile Hotel, di Uniten, depa di tempat-tempat di situ. Jadi majlis samak hadis orang tak buat mana dunia pun. Dunia yang buat tu atas nama kerajaan adalah Malaysia. Sebenarnya terlajak lah lebih daripada punya nak bagi kepada Islam, kepada wajah Islam ni. Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai buat benda yang memang bukan kerja kerajaan pun. Hampa nak cadang buat ni, mai. Yang dapat manfaat ni, walaupun manfaat saya tak tahulah manfaat dunia, tapi dari segi memanfaatkan benda tu, sebahagian besarnya bukan sebenarnya penyokong Madani, tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Takkanlah sampai tu kira terancam. Teruklah bingung. Takkan sampai tu tak ada siapa buat dalam dunia ni. Dalam dunia, Syekh Wazir kata, bukan saya kata. Dan kalau kita pergi cek, memang majlis samak hadis ni artinya majlis dia bicara tentang hadis kan. Dia baca tentang hadis. Dia tak ulas apa. Ada sikit-sikit ulasan. Itu kalau di India dibuat oleh Dauratul Hadis, oleh kelas-kelas hadis di Uban ke, bukan kerajaan. Itu di Mesir tak buat, di Qatar tak buat, kerajaan terdahulu pun tak buat. Masa Ustaz Derih jadi Menteri Agama buat. Fikir mungkin dan ke tak dan pun tak tahu lah. Ataupun pada waktu itu dia kira ni bukan kerajaan agama, Allah alam. Tapi mai kat zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim ni, hak lajak tu lebih daripada tu Datuk Seri Anwar Ibrahim buat. Saya dengar hujung-hujung telinga. Belanja dia melebihi hampir 2 juta ringgit. Problem itu tara 2 juta tu pun tak dilihat sebagai Fida Syati. Kita punya pokan ni dah habis dah. Sebab apa? Jawapan Ustaz Ridwan tadi telah pun tutup semua dah. Tetapi kerana kita lebih juga kerana kita nak berkongsi ilmu, kita teruskan podcast kita. Tapi jawapan tadi bagi Islam terancam, semua itu telah terjawab. Kerana kerajaan telah pun membuat satu program yang di mana kerajaan terdahulu tak buat. Dan kalau Ustaz kata tadi ada ustaz-ustaz yang pergi PAS kan. Saya tengok semalam ada komen daripada Ustazah Asma Harun. Dia puji PMX. Jadi macam mana kerajaan terancam, Ustazah Asatizah mereka pun memuji kerajaan Islam terancam memuji pemimpin atau Perdana Menteri hari ini. Sebab tu saya kata kalau nak kira cari jaga Islam, jaga syiar Islam ni,
PMX tu terlajak sangat dah. Terlajak sangat dah. Dia buat kerja tu, sebahagian kerja tu bukan kerja kerajaan pun. Tapi dia buat pasal apa? Pasal nak jaga betul-betul lah dia orang panggil apa? Citra Islam, wajah keislaman tu. Ni zaman PMX ni Jimmy. Dari segi menonjolkan keislaman, menonjolkan Islam dari segi ilmu. Dia ada majlis madani. Majlis ilmu madani di di Seri Perdana. Kan? Kebanyakan yang terlibat tu daripada pelbagai jenis aliran pemikiran. Saya ingat Syekh Majid Maki dah mai. Anak Syekh Yusuf Qaradawi, Abdul Rahman Al-Qaradawi dah mai. Dia pernah panggil Syekh Habib Umar mai. Ali Jum'ah mai. Makna daripada pelbagai aliran mai. Datuk Seri Anwar Ibrahim nak jadikan Malaysia ni sebagai hub pengembangan ilmu Islam. Sebab itulah dia bagi. Kalau kita tengok ni saya ingat ni ada di Malaysia sekarang ni. Syekh Said Kamali. Syekh Said Kamali ada di Malaysia. 20 hari bulan nanti insya-Allah Nunji. Nunji ni agensi yang ada keterkaitannya dengan PAS lah. Ada dengan amanah. Ada keterkaitan dengan amanah. Kita nak buat satu program convention Nunji tahunan 20 Disember nanti insya-Allah melibat tokoh-tokoh antarabangsa. Yasir Audah akan hadir. Baru di masjid sebelum tu Syekh Said Hammam hadir. Ramai dah. Dia sebab Datuk Seri Perdana Menteri dia nak sebut kata keislaman Islam itu perlu ditunjukkan seiring dengan perkembangan ilmu. Dia bukan dengan semangat semata-mata. Ini dengan ilmu. Ini yang Datuk Seri Anwar Ibrahim nak bawa. Dan kalau terani punya duk kata Islam terancam lagi, sebenarnya kedudukan mereka lah yang terancam. Kedudukan mereka terancam. Okey. Betul, setuju. Mungkin. Saya rasa lah. Mereka akan sebut macam kemarin penangkapan 170 orang kat 200 orang kat gay. Ustaz tak pergi kan? Ada orang kerja gila. Pasal dekat Jalan Cokit, dekat Jalan PAS tu. Dekat pejabat PAS, dekat pejabat mana? Dah kan 200 orang lah. Lepas tu katanya tangkap pula di Pulau Pinang apa semua kan. Kadang-kadang orang nak kata apa dah jadi zaman ni dah ada tangkapan zamannya. Ini satu masalah dalam cara pemikiran sebahagian daripada orang PAS. Orang PAS sebenarnya dia bukan nampak kalau kata Islam dilaksanakan tu masyarakat jadi macam mana. Dia pernah agak kata bila dilaksanakan Islam tu masyarakat akan subhanallah alhamdulillah wa tak langsung. Dia tak tahu kata hukuman hudud tu pernah dilaksanakan pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi. Sebab manusia ni dia selain dikontrol oleh undang-undang, manusia ni juga sebenarnya kita diciptakan dengan dalam diri kita masing-masing. Ming ada, Firdaus ada, semua tak kira siapa lah ada apa yang dinamakan nafsu. Dia nafsu. Jadi nafsu ni dia dengan perkembangan semasa, nafsu tu makin mudah lagi untuk di-charge dia, makin mudah lagi untuk dibawa ke depan, makin mudah lagi untuk ditanggung dan sebagainya. Jadi itu adalah cabaran zaman. Kalau nak kata ini adalah asas dia, saya tengok kalau dalam komen dia kan. Dengan kalau kita tengok dalam komen tu lah, antara yang komen tu adalah yang ada gelar PU ni. PU ni kenapa PU ni? Pencetus Ummah. Dia pun kata tengoklah pemimpin ni pun kunyit. Dia terlibat dalam qazaf. Dan cara fikir dia tak betul. Sebab kalau kita kata contoh ni. Contoh. Negeri yang paling terlibat dengan pil kuda dengan dadah ni negeri lah Kelantan. Apakah kita nak kata Datuk Nasruddin tu juga penagih? Kita tak boleh pukul rata semua. Tak boleh. Dia bukan asas dia, bukanlah kita nak kata lah kita terus kita. Ya, setuju. Sebab semua benda ni kita nak tempelkan dengan politik ni masalah. Masalah kawan-kawan dalam PAS. Jadi bila sebenarnya dia tak ada hujah apa pun untuk menyatakan terancam kan. Kalau saya ambil balik, saya quote baliklah kata-kata apa nama Syekh Wazir tadi ni. Syekh Wazir kata satu-satunya kerajaan yang buat majlis sama hadis ni adalah kerajaan Madani. Dan dia sambung lepas tu. Dia kata orang PAS ni kalau dia sebut Madani ni orang PAS akan marah. Dia sebut macam tu. Macam mana kan? Dan dia ada bawa satu idea kepada Menteri Agama. Saya tengok Menteri Agama sambut benda ni. Dia nak mengangkat martabat pengajian pondok ni, nak buat universiti pondok. Ya teknikal apa semua tu kita cerita lagi. Tapi kalau sampai ada orang yang sampai berfikir ke arah nak meletakkan martabat kepada pondok,
memahamilah hakikat semasa ni. Mungkin pondoknya kurikulumnya bagus, tetapi mungkin sistemnya tu mungkin perlu alir dengan zaman dan sebagainya kan. Kalau ada orang fikir sampai terah tu, artinya apa? Artinya Islam dah terancam. Baik Ustaz, kita pergi pula pada masalah pemikiran tadi. Bila Ustaz kata tadi, isunya sekarang ni adalah masalah pemikiran kawan-kawan kita dalam PAS ni. Dan juga apa yang kita lebih parah lagi Ustaz, apabila kita tengok masalah pemikiran ni, apabila dia tak dapat bezakan antara agama dan juga parti politik. Memang politik tu wujud dalam agama, tetapi dia seolah-olah menyatakan kepada orang awam ni bahawasanya kalau kata pilih selain daripada PAS ni, maksudnya tidak memilih agama lah, seolah-olah gitu. Meninggalkan jemaah. Jemaah. Seolah-olah depa saja yang akan masuk syurga, orang lain tak masuk syurga ni. Dia hak ni masalah lama PAS masalah lama PAS. Tapi hakikatnya apabila kita sembang dengan depa, akhirnya dia makin meluntur lah. Masalah dia ialah bila dia bukan sekadar dalam masalah parti politik. Dia masalahnya adalah dalam masalah jenama Islam itu sendiri. Okay. Ini saya dah tulis buku pemutar dalil ni, apabila agama ditunggang ni. Dah keluar ni? Dah terbit dah. Dah terbit dah. Dah habis bang. Jadi apa nama, kita sebut macam ni. Dia bukan masalah dalam isu parti politik saja. Dia banyak dalam isu jenama Islam. Bila dia letakkan jenama Islam kan, dia kata okey, perubatan Islam. Maka seakan-akan yang lain daripada perubatan hak dia buat tu bukan Islam. Hak ni masalah dia. Termasuklah kawan-kawan dalam parti politik Islam ni. Mereka kata parti politik Islam. Maka perlulah sokong kami. Sokong kami macam sokong Islam. Betul. Sedangkan kita nak kena tahu Islam tu adalah agama. Kan? Agama. Kemudian agama tu akan ada orang yang menganutnya. Bila ada orang yang menganutnya, cara memahami agama itu dia pelbagai. Kalau dalam konteks mazhab ni, memahami syariah tu, dia adalah mazhab yang pelbagai. Kita ada mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali, ada lagi Zahiri, ada lagi Dawudi, ada lagi Sufyan Ats-Tsauri. Macam-macam mazhab lah. Cara memahami agama. Demikianlah dalam masalah politik. Agama, ada tak bincang politik dalam agama? Ada. Tapi cara memahami hang macam tu. Cara memahami aku macam ni. Dari segi keutamaan hang macam tu, keutamaan kami macam ni. Lalu akhirnya disimpul dari segi apa? Dari segi kata, kalau sokong hang tak semestinya sokong Islam. Kalau sokong aku juga tak semestinya sokong Islam. Kita sama-sama nak bawa kepada Islam itu sendiri. Caranya adalah aku dengan cara aku, dan aku rasa ini yang paling baik. Hang dengan cara hang. Dan kalau hang kata itu cara yang paling baik, ya cara hang. Dan kita akan bertanding, ataupun kita kata kalimah lain pada bertanding. Kita akan bersaing. Bersaing dalam bahasa Melayu, bukan bersaing dalam bahasa Kelantan. Bersaing. Kita akan bersaing lah dalam politik ni adalah industri pemikiran. Industri pemikiran. Kita bina rekod. Hang sebutlah hang pemikiran hang, pembawakan hang apa? Kami kemukakan hak kami. Sebab ini adalah industri pemikiran. Itu masalah kawan-kawan kita. Tapi Ustaz, bila kita tengok balik, apabila ustaz-ustaz daripada PAS ni, mereka ni banyak menguasai masjid-masjid dan juga surau. Dan mereka menggunakan platform meja-meja kuliah itu untuk menyebarkan bahawasanya parti politik dan juga agama ni seolah-olahnya tidak boleh dipisahkan, kena pilih yang ini, yang sana salah. Inilah yang Islam terancam. Islam terancam tu, yang mengancam Islam dalam memahami konteks politik dia adalah PAS. Itu yang kata Islam terancam. Islam terancam macam mana? Bila mereka bawa naratif yang salah daripada asal pemahaman Islam yang tepat. Inilah kata Islam terancam. Jadi Islam terancam tu bukan kerana dibuat oleh pemerintah, tapi Islam terancam itu adalah kerana lahirnya para penunggang-penunggang agama ni, yang mereka cuba pitunggang agama dengan membawa dan melekatkan agama tu dengan mereka. Maka selain daripada kami, mereka ni adalah tak tepat. Ni kalau tanya saya, Islam terancam ke tak? Kalau itu yang sudah sebut tadi ni, itu memang menunjukkan tentang Islam yang terancam. Islam bukan terancam dengan tidakkan kerajaan, tapi Islam terancam dengan perbuatan oleh para penunggang-penunggang agama ni. Jadi boleh kalau kita buat satu kesimpulan ringkas,
Sebelum kita pergi jauh lagi kan. Maknanya yang disebutkan oleh mereka Islam terancam itu dalam konteks kononnya kerajaan hari ini tidak mempraktikkan cara hidup Islam, cara the way of life Islam yang sepatutnya. Tetapi Islam terancam tu adalah mereka sendiri yang menggunakan ataupun yang memutarkan agama itu ikut kehendak, tunggang agama, dan mereka gambarkan bahawa pihak lain tu sedang menentang agama. Okey, saya tunjuk contoh ni 3 tahun yang lepas. 3 tahun yang lepas ketika mana kerajaan ni menang. Syahrir Long, lah ni yang berhormat lah. Waktu tu dia belum yang berhormat. Dia sebut dalam satu kuliah dia kata yang menang di Malaysia ni 40 orang adalah kafir harbi. Sedangkan dalam Islam yang sebenar, yang menentukan kafir harbi itu bukan di meja kuliah. Yang menentukan kafir harbi itu adalah ulul amri. Dan kafir harbi itu adalah kafir yang bangkit menentang kerajaan Islam dan sebagainya. Jadi hang nak sebut siapa yang ni? Itulah ancaman Islam, menyebabkan akhirnya orang tengok kata Islam ni tak tepat. Orang tengok Islam ni dengan wajah yang tak tepat. Maka Islam tu disalahfahami. Punca dia siapa? PAS. Jadi yang mengancam Islam ni adalah PAS. Okey, naratif menakut-nakutkan. Kalau kita tengok masa pilihan raya negeri, ada satu ucapan daripada Menteri Besar Kedah. Oi, orang dah nak ambil negeri hang ni. Orang ambil kita. Orang ambil negeri kita ni. Lepas tu bila dia dah jadi kerajaan, elok-elok guna bahasa Cina. Jadi pandangan ustaz lah. Tapi sebenarnya naratif ketakutan ini berjaya di peringkat bawah. Mereka menakut-nakutkan kalau mereka hilang kuasa, Islam itu akan hilang dalam negara. Bila mereka hilang kuasa, Melayu itu akan hilang. Jadi pandangan ustaz, adakah ini salah satu cara politik Mekawali yang ni nak menang tunggang agama? Okey, saya kata macam ni. Dia kalau kita jadi bila kita siapa-siapa pula, bila dia kata dia memperjuangkan Islam. Dalam Islam kita kena sumber kita nak memperjuangkan Islam dalam apa bidang sekalipun. Sumber kita apa? Quran dan Sunnah. Ada Sunnah. Okey. Quran kata apa? Quran kata tanggungjawab kepada pemerintah. Dan dalam konteks bila kita sedang bersaing untuk menjadi pemerintah dalam konteks politik lah, tanggungjawab pemimpin politik adalah untuk menawarkan keamanan. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, wa amanahum min khawf. Allah Ta'ala sebut tentang Allah Ta'ala Tuhan yang mengamankan mereka daripada ketakutan. Maksudnya memang agama mengajar kepada kita bahawasanya para politikus Islam, orang politik seharusnya menawarkan tentang harapan. Kita ada masa depan yang cantik, kita ada masa depan yang cemerlang, kita boleh buat mungkin sekarang ni kita duduk dalam keadaan terporok kan. Hak jenis mendatangkan rasa takut, memasukkan rasa takut kita akan hilang negeri kita, sudah bangsa kita makin dijajah apa semua. Dia orang boleh balik dengan tak diberi upah kan. Pasal apa? Ini adalah kaedah berpolitik cara Firaun. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Bukan Mekawali Firaun tu. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran Karim. Sebab bila kita berpolitik sebagai politik Islam, tempat rujukan kita adalah Quran dan Sunnah. Allah Ta'ala sebut fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Penentu boleh cari ayat ni dalam, saya tak ingat dalam surah apa. Allah Ta'ala sebut fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Cara yang dilakukan oleh Firaun dalam dia nak tarik rakyat, nak tarik sokongan daripada rakyat dia mempertakutkan kaum dia, lalu kaum dia sokong dia. Itu politik Firaun. Ya. Seperti bedar kan? Ya, sebahagian daripada mereka. Itu sebab Musa kata, Musa ijtihad dia sebagai Nabi. Firaun kata, okey, kalau kamu ambil Musa, kamu pergi ikut Musa, kamu akan jatuh miskin. Musa tidak ada penyokong macam aku. Negeri ini akan menjadi negeri yang tidak makmur dan lain sebagainya. Itu berlaku sepanjang sejarah. Jadi kaedah sepatutnya sebagai seorang politician Islam, politikus Islam, apa yang perlu ditawarkan? Yang perlu ditawarkan adalah harapan kepada umat. Saya tunjuk contoh. Kita sebut tentang orang yang telah pergi. Kerana mereka telah membuktikan istiqamah mereka dan juga membuktikan pegangan mereka. Kita sebut sebagai contoh yang hidup pada zaman kita walaupun mungkin masa tu kita masih kecil, Yang pertama adalah almarhum Ustaz Fadlina.
Yang kedua kita sebut Tok Guru Ni Aziz. Ni orang yang hidup pada zaman-zaman kita. Kita masih tengok, kita boleh baca pemikiran mereka, kita boleh dengar pemikiran mereka. Tengok dua orang ni. Kan? Paling tidak dalam konteks Malaysia ni, tengok dua orang ni. Orang PAS akan komen lah. Dia akan komen bawah tu, dia kata, alah itu pun pemimpin PAS. Ya, itu pemimpin PAS ketika dahulu. Ketika mana kami juga adalah orang PAS. Cara PAS dulu, cara benar. Okey. Ustaz Fadil, dengar ucapan dia, dengar ucapan-ucapan dasar dia, macam mana dia bercakap? Dia bercakap dengan memberikan harapan. Dia tak membina rasa takut kepada rakyat dah. Berbanding dengan Sanusi lah ni. Berbanding dengan penuh penghormatan dan minta maaf dengan usia dia, dengan ilmu dia, termasuk Ustaz Aceh Mesin, Al-Mursyidul Ampas. Dia pun membinakan rasa takut. Ini bukan cara politician Islam. Hujah. Dia kena datang ke hujah, datangkan harapan. Datangkan harapan. Ustaz Fadil Raja sebut kan. Ustaz Fadil Raja sebut, yakinlah bahawasanya tengah mana pun kezaliman ini lama, tapi akhirnya dia akan runtuh. Kenapa? Kerana Islam akan datang dengan satu solusi yang dalam bentuk ilmu. Kita bukan nak berbicara, kita kena realistik. Ming, kita duduk dalam negara Malaysia. Kawan-kawan kita yang masyarakat Cina dan India, mereka bukan orang lain. Jadi Sanusi dia tibai. Orang Cina bila balik mengundi, mereka ada kesadaran politik. Sepatutnya kita kena rasa bersalah sebagai politician Islam, politician Muslim, yang kita tidak boleh memasukkan rasa sayang kepada negara, rasa nak menyelamatkan negara daripada kronisme dan rasuah ini. Kalau kita tak boleh masuk, kita tak boleh timbulkan rasa takut kepada rakyat. Ustaz, saya celah sikit boleh? Saya celah sikit. Boleh macam. Kita sembang. Kita berbalik pada politik di negeri Kedah ni lah, Ustaz. Apa yang saya lihat, apa yang dilakukan oleh Sanusi MB Kedah sekarang ni adalah dia meniupkan, macam Ustaz katakan tadi lah, ketakutan. Ketakutan negeri kita orang nak ambil dah. Ketakutan yang dia bina ni adalah supaya saya kira untuk rakyat Kedah tu sentiasa bergantung dengan dia. Ya. Tidak ada pengharapan. Kalau kata orang lain nak ambil alih Kedah ni, maksud Kedah ni tak akan hilanglah Islam ni di Kedah ni. Sebab tu saya kata tadi, kaedah yang paling tepat adalah kaedah Qurani. Quran sebut kan, watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari dan watak-watak manusia. Kaedah-kaedah yang dilakukan oleh manusia akan berulang ni. Jadi Firaun dulu dah buat. Kita tidak kata, saya tak kata Sanusi tu Firaun dah. Saya kata kaedah yang cara berpolitik. Cara Firaun ni memang itu dah. Dia timbulkan rasa takut. Bila rasa takut, akhirnya orang akan mengharap kepada dia. Orang akan berpok kepada dia. Dalam Islam memang tidak boleh politik takut. Tak boleh. Kita tengok Nabi SAW. Nabi SAW ni, kalau kita baca dalam sejarah, waktu tu Nabi SAW baru 13 tahun menjadi Nabi. Baru 13 tahun jadi Nabi. Berapa orang, kalau kita sebut dalam konteks macam cara kaedah lah ni kan, berapa orang Islam, saya nak sebut ini, berapa orang ahli. Ahli kita. Kalau kita baca betul-betul, pada ketika itu ada sekitar 300-an. 300 orang. 13 selama 13 tahun tu. 13 tahun. Ya. Kalau kita genap lah, kita kata 400 lebih kurang. Ada yang berhijrah ke Habasyah, ada yang masuk Islam yang duduk di Madinah. Ada yang masuk Islam yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Maksudnya sebelum Nabi keluar, Nabi jadi orang yang paling akhir, mereka dah keluar. Itulah sekitar 300 lebih ke 400 orang. Tapi Nabi SAW ketika mana dikejar oleh Waraqah bin Malik, kan, bila dia pegang Nabi dia kata apa, 3 kali dia nak tangkap Nabi tu sebab dia nak dapatkan hadiah daripada penduduk Mekah tu. Akhirnya dia tak mampu untuk tangkap Nabi SAW. Akhirnya dia minta keamanan daripada Nabi. Okey, ini yang saya nak sebut. Nabi SAW kata, demi Allah, satu hari nanti kamu akan dipakaikan dengan gelang Kisra, gelang kekuasaan Kisra. Duduk dalam keadaan yang seumpama itu. Kecil masa tu. Ya, kecil. Jumlahnya kecil, kuasanya tak ada. Masih tak tahu lagi di Madinah nanti nak sambut macam mana. Dah pergi kat Kisra lah. Tapi sahabat, dia bina harapan. Dia bina harapan. Akhirnya Waraqah dia tak masuk Islam, patah balik ke Mekah. Sampai satu ketika zaman Saidina Umar, dia pakai kejap. Baru dah dia dipakaikan. Kerana Nabi Umar kata, aku akan membenarkan apa yang pernah disebut oleh Nabi SAW. Ini cara orang politician Islam, pemimpin Islam. Cara Islam sebenarnya perlu membina rasa aman, harapan. Wa amanahum min khauf. Hilangkan ketakutan, berikan harapan
keamanan. Okey Ustaz, kita pergi pula kepada tadi apa yang Ustaz katakan, datangkan hujah. Datangkan hujah ini adalah kita mengajak untuk kita berbeza pandangan. Jadi perbezaan itu bukan bermakna kita bermusuhan ataupun memusuhi, tetapi berbeza pandangan itu adalah untuk kita membuka gaya berfikir kepada yang lebih orang kata yang lebih membumi lah, kan. Jadi kalau kita tengok rakan-rakan kita di dalam PAS ini, dia budaya untuk berhujah tu dia macam makin lama makin hilang. Dia akan datang dengan maki hamun. Kalau kita baca di komen-komen di media sosial kan, kalau berbeza dengan depa, dia akan kata macam-macam lah kata-kata nista tu kan. Jadi apakah sebenarnya adab untuk kita berbeza pandangan di dalam berpolitik cara Islam? Okey, sebelum tu saya nak sebut macam ni. Kalau orang bertanya kepada kita, sebenarnya apa dia reform tajdid yang dijanjikan oleh Amanah 10 tahun yang lepas? Bila Amanah kata kita lahir ni dengan dia panggil rahim tajdid. Kita nak melakukan tajdid kepada politik Islam. Kita nak melakukan tajdid dalam konteks parti politik Islam di Malaysia. Antara benda tajdid yang kita nak bawa ni adalah untuk memahamkan. Dia ada satu terminologi dalam gerakan Islam ni. Apa dia? Wahdatul fikr. Kesatuan penyatuan pemikiran. Kita mesti seragam cara fikir kita, kan? Kalau kata berbeza sikit, kita kata dia ni tak asalah, dia ni tak asli dan sebagainya lah. Kita kata kita bukan bercakap tentang wahdatul fikr, penyatuan pemikiran, tetapi kita bercakap tentang adabul ikhtilaf. Kita bercakap tentang adab ketika mana berbeza. Kenapa? Kerana Allah bukan sekadar menjadi dan menciptakan kita secara berbeza-beza, tetapi Allah mahu kita berbeza. Allah Ta'ala suka kita berbeza. Allah Ta'ala suruh kita berbeza. Kan dalam Al-Quranul Karim Allah Ta'ala kata apa? Kalau kamu nak himpunkan seluruh harta muka bumi ni untuk kamu bersatu dalam pemikiran, kamu tak akan mampu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, untuk kamu kamu himpun, kamu nafkahkan, kamu belanjakan seluruh apa yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan. Salah satu daripada penyatuan yang mustahil berlaku itu adalah penyatuan pemikiran. Maka kamu tak akan mungkin boleh berlaku. Kerana Allah Ta'ala dia mau kita berbeza. Wala yazaluna mukhtalifin. Allah Ta'ala kata, kalau Allah Ta'ala boleh satukan kita, tetapi manusia dia sentiasa berkhilaf. Maka ketika itu kita kena ada adab. Inilah yang kita nak bawa. Yang Parti Amanah kata, kita nak bercakap tentang politik Islam dalam konteks bukan penyatuan pemikiran, tetapi kita bercakap dalam bentuk mengadabkan perbezaan. Maka apa dia? Asas yang paling pertama, yang paling asasnya adalah kita memahami tentang nilai-nilai agama. Dua, kita hendaklah memahami tentang nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga, kita mesti memahami nilai-nilai realiti yang kita duduk. Dalam konteks lari, kita kena fahamilah bentuk muka bumi Malaysia, penduduk Malaysia, tabiat kaum-kaum yang ada di Malaysia, tabiat Malaysia. Kita kena faham tentang manusia, kan? Kita kena faham tentang manusia, kita kena faham tentang agama itu sendiri. Hak inilah adab yang perlu diberikan perhatian oleh para politician Islam dalam mana-mana parti. Okey. Ini saya kata adab dia bermula daripada mengenali benda ni. Agama bukan sekadar benarkan kita berbeza, bahkan agama mahu kita berbeza. Baik Ustaz, dalam kita pergi ke belakang balik lah kan, pengalaman Ustaz dalam PAS lah kan. Sebab saya tak pernah masuk dalam tak pernah masuk PAS, jadi saya tak tahu. Kan? Jadi adakah dalam PAS ni dia orang kata apa, menghalang perbezaan pemikiran tu? Maknanya sebab kita kalau kita tengoklah, asal ahli bawahan sorakan sikit, pimpinan atasan akan cantai. Secara catatan tidak. Secara catatan tidak ada dicatat di mana-mana. Tetapi secara amalan itu adalah berleluasa. Okey. Contoh dia. Satu ketika dulu ni, dalam PAS ni, dia akan berbicara tentang kawan ni bekas masa tu IRC. IRC bila masuk dalam PAS bukan sekadar dimusuhkan. Dia macam kutlah lain, macam fraksi lain dalam PAS. Itu yang berlaku. Saya sebab tertulis tak, tapi tindakan tu memang ke arah itu.
Contoh kita katakan berlawan dengan pemikiran Tuan Guru. Tuan Guru tu merujuk pada Tuan Guru Presiden PAS. Dianggap kata tidak wala. Tertulis tidak, tapi dari segi pengamalannya. Dan dalam organisasi ni dia bukan sangat terkait dengan apa yang ditulis. Tetapi dia berkait dengan macam mana tindakan tu. Sebab kita adalah manusia. Kita adalah makhluk yang sentiasa berlaku tumbesaran kan, berlaku pengembangan dan perubahan dalam hidup. Jadi memang tak ada, tapi amalannya ada. Sampailah ni ada beberapa watak dalam PAS yang macam dimusuhi lah. Kan, satu ketika mungkin istilah dia adalah harum manis dalam orang luar PAS kan. Lepas tu dia mari pula Pasma tu awal lagi. Kalau ni masalah ni, saya tak mau sebut beberapa watak lah. Beberapa watak yang dulu pernah jadi exco Dewan Pemuda PAS semua. Yang lain memang bertemu dalam bentuk pemikiran ni. Bertemu dalam bentuk pemikiran ni. Salah seorang yang duduk di Selangor, ada gelaran al belakang lah. Jadi sebenarnya itu dari segi tertulis tak ada. Kalau kita baca dalam contoh dia manhaj usrah PAS pusat, okey tak ada. Cuma dia bersandar kepada wahdatul fikr tu lah. Kan? Tapi dari segi amalannya ada dalam PAS mudah ya. Dan mudah-mudahan benda ni tak berlaku dalam amanah, dan dia tak boleh berlaku dalam masyarakat umum lah. Kita tegur. Kita tegur satu benda yang salah lah. Mesej akan masuk, WhatsApp akan masuk, entah tu sembahyang tahajud berapa rakaat. Dia pergi ke situ. Dia pergi kepada ibadah. Dia akan pergi berapa banyak hang punya ibadah tu. Hang tulis buku berapa buah. Hang tulis ni berapa buah. Hang siapa. Hang ni dia ni semua peringkat antarabangsa hang tak benar. Sedangkan dalam Islam dari segi teguran, cerita ni ada perbincangan dari segi sanad dia. Ada yang kata tak sahih. Cuma saya nak ambil dalam bab i'tibar. Cerita satu orang bila Saidina Umar kata, Saidina Umar radhiyallahu taala anhu kata, dia kata apa? Hari ni bila ramai orang pakai komplain, mereka meletakkan mas kahwin, mahar yang tinggi, orang perempuan. Jadi Umar celah semua, tak ada masalah. Saya menghormati. Saya lagi celah. Syok dengan Ustaz. Jadi masuklah perempuan ni, Umar panggil perempuan Madinah ni. Umar tanya, lima za taghalau fil muhur. Kenapa kamu letakkan harga yang mahal? Mahar mas kahwin ni. Kamu letakkan mahal. Umar hari ni atas nama pemerintah. Umar ni pemerintah, khalifah, Nabi dah ijtihad dia ahli syurga. Tapi bila dia kata lima za taghalau fil muhur, pasal apa hampa meletakkan mahar yang tinggi? Bangun wanita ni kata, ayu'tina Allah wa yumni'una Umar. Kenapakah Allah Ta'ala benarkan kami untuk meletakkan mahar tinggi mana pun kami letak, sedangkan siapa Umar untuk Umar kata apa? Umar kata tak pernah berlaku dalam sejarah sebelum tu asabati imra'atun wa akhta'a Umar. Yang benar adalah wanita tu. Umar tak tanya hang berapa rakaat sembahyang banyak. Sembahyang banyak dah. Hang berapa rakaat sembahyang tahajud. Hang siapa? Hang aku ni adalah yang dijanjikan syurga oleh Nabi. Bila kebenaran itu tak, Umar tunduk. Dalam PAS ini tak berlaku. Jadi macam saya ada tulis dekat Facebook lah cerita Hang Nadim tu. Apabila dia memberi cadangan untuk mendirikan tembok-tembok yang dibuat daripada batang pisang tu kan. Sehingga akhirnya dia dibunuh lah oleh kuasa besar lah. Oleh kuasa besar. Maknanya kuasa besar tu adakah dia satu tabiat manusia. Tabiat manusia ni kan. Dan dia bukan tabiat Melayu sangat. Tabiat manusia ni kalau dia tak dia nak, memang manusia ni dia susah nak menerima teguran orang baru dan teguran. Memang dia akan injak lah. Dia otodot lah. Adakah Ustaz? Sikit. Boleh. Adakah sebab Ustaz dalam PAS ni dia terlalu banyak sangat generasi senior ni yang belum lagi kita kata retayat politik ke? Adakah sebab tu? Saya rasa dia bukan masalah faktor umur. Dia masalah attitude. Dan juga satu lagi adalah dia Meseriun. Kemana golongan Meseriun boleh bercakap lah. Okey Ustaz. Ad-din nasihat. Nasihat itulah satu agama kan. Agama itu nasihat. Jadi kalau kita tengok ni salam 115,000 Ustaz. Ada pula kan. Okey. Komen sepu
Pupu siapa? Ling Guan Pupu Lee Kuan Yew. Okey. Jadi kita tengok secara bebas lah mereka tu menggunakan kata-kata hingga capai satu tahap fitnah. Dan saya sendiri Ustaz, alhamdulillah saya tidak bangga, cuma saya syukur dengan penuh rasa syukur sendiri dapat menafikan saman sejuta daripada Ustaz Dasuki Rani. Dia sama saya sejuta. Dia tarik. Saya berjaya 2 peringkat. Alhamdulillah, saya tak nak bangga. Rasa selamat, cuma saya nak minta Ustaz nasihat lah. Kerana mereka ni pimpinan yang melabel Islam. Lepas tu kata Islam terancam. Tetapi sebagai mereka yang mewakili parti tersebut, tetapi dibuktikan bersalah di mahkamah. Nasihat Ustaz kepada pimpinan PAS, pimpinan Perikatan Nasional, pimpinan parti politik yang menggunakan media sosial ini sebagai medan untuk ejen fitnah, dan nasihat juga kepada orang ramai bagaimana nak menghindari daripada menjadi ejen fitnah itu. Yang pertama, mereka orang-orang hebat. Cuma dalam konteks agama ni adalah nasihat, macam Ming sebut tadi. Bukan Ming sebut, Nabi SAW sebut Nabi itu nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sebelum tu, latar belakangnya, saya tengok apa yang berlaku dalam PAS ni, dia berpunca daripada cara fikir, fikrah mereka itu meletakkan kesucian itu berada bersama dengan mereka. Maka yang berbeza tu mesti tak baik lah. Mesti merancang. Macam pihak lain tu merancang untuk menghancurkan agama, untuk menghancurkan Islam, untuk kan. Maka digambarkanlah. Itulah yang berlaku kepada kepada Mastura, YB Mastura sebelum tu, sepupu Lalim baik Ustaz Afnan dan lain sebagainya lah. Kita kata dia berpunca daripada cara fikir tu. Dia penyembuh dia yang pertamanya kena buang cara fikir tu. Para politician ni kena buanglah cara fikir tentang hitam putih dalam kehidupan ni. Yang hitam tu orang, yang putih tu kami. Kena buanglah. Dan hak ni juga kita minta kepada para politician amanah, kepada rakan-rakan dalam amanah, supaya jangan meletakkan bahawasanya segala apa yang kita pegang tu adalah yang paling tepat, ya kan? Sebab kita duduk dalam medan yang kita panggil medan kita ni adalah medan ijtihad. Okey. Yang keduanya, kalau kita sering baca lah, dalam Tuk Wajih Hadi pun tulis buku ni, tafsir surah Al-Hujurat kan. Dia tulis khas dan sekarang ni sudah tentulah dalam tafsirnya. Kalau kita tengok dalam perkara yang dalam membina masyarakat ni, surah Al-Hujurat ni adalah surah yang perlu dipelajari oleh orang yang bergulat dalam masyarakat. Dia kena hadam buku ni, ayat surah ni, surah Al-Hujurat ni. Salah satu daripada perkara yang paling diberikan perhatian oleh Islam adalah tentang tabayun. Tabayun inilah yang akan menyebabkan kalau kita tak tabayun, kalau kita bina super husnuzan, asal kata main sumber daripada kita terus terima, ini yang jadi masalah. Jadi kepada politician semua, saya tak sebut kepada semua, tak sebut kepada orang Fahad, bil khusus kepada yang dah kalah fitnah. Ya, jadi kena perhati benda tu. Sebab hak ni lah citra agama. Hak ni lah kalau kata orang tengok kata kamu hidup dengan tak tabayun, kamu hidup dengan tuduh yang melulu yang sebagainya kan. Dan kamu mengatasnamakan Islam. Islam terancam dengan perbuatan kamu. Islam terancam tu adalah atas perbuatan tu. Sebab tu kita duk kata, pasal apa kita duk sebut tentang benda-benda yang dilakukan oleh kawan-kawan PAS. Puncanya ialah mereka telah letak gam mereka dengan Islam. Dan sebahagian orang juga memahami kata, masyarakat juga memahami kata seakan-akan mereka tu adalah Islam, mewakili Islam. Bila mereka mewakili Islam, jadi hak inilah yang sepatutnya seharusnya mereka jaga-jaga. Saya ingat Syekh bin Bayyah ni Tunisia ni, Mauritania. Sekarang ni duduk di UAE. Secara peribadi saya tidaklah sangat dengan pemikiran beliau, sebab beliau adalah yang agak ni dengan Syekh Qardawi. Tapi saya amat tertarik dengan apa pemikiran beliau ketika mana beliau mari ke Malaysia pada zaman Dr. Mujahid menjadi Menteri Agama. Waktu tu dia menyebut tentang apa? Dia menyebut salah satu daripada maqasid yang kita kena tengok. Dia bukan sekadar tentang maqasid yang 5 itu ataupun kulliyat al-khams, jaga agama, dia sebut salah satu daripada adalah menjaga nama baik agama. Surah ad-din.
gambaran agama, nama baik agama tu. Dan ini antara orang yang paling banyak yang perlu jaga nama baik agama ni adalah orang politik. Orang politik, sebab terutama yang melekatkan diri dengan Islam ni kan. Bila orang anggap kata, dan kadang-kadang dia pun terlebih kan, terlebih dakwah, orang anggap kata itu adalah agama, mewakili agama, cara agama macam tu. Ini masalah lah kita. Dan juga Ustaz, apabila kita tengok siri-siri kekalahan di mahkamah lah kan, atas tuduhan fitnah, dan mereka-mereka ini sebenarnya bagi saya lah Ustaz, dia macam dia bagi negatif punya image kepada orang bukan Islam, kepada Islam itu sendiri. Saya sebut tadi ni, hifz surah ad-din, memelihara gambaran agama tu, nama baik agama tu, nama baik agama tu. Dan orang yang paling kena mempertahankannya adalah orang politik. Orang politik. Jadi macam Ustaz kata tadi, dia kena rujuklah, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu. Masalah dia bila hilang tabayyun ni. Hilang tabayyun tu dia berpunca daripada cara fikir tadi ni. Asal kata main daripada puak aku kok mana pun. Betul lah. Kok mana. Sampai satu tahap yang kita rasa sedih. Macam Ustaz sebut tadi lah, ada dosa yang fitnah pada Datuk Seri Anwar Ibrahim tu lah. Qazaf. Ada pimpinan PAS sampai dia melakukan dosa qazaf. Sesagong. Baik Ustaz, kita pergi pula pada apabila mereka ini, wajah-wajah mereka ini kononnya mewakili Islam. Tetapi kalau kita lihat di 4 negeri SG4 kan, SG4 ni kata Mahusin, S Suding, S Samsuri, SMC, Syukri. SG4 ni kata Wang Mahusin. G tu apa? Gagal. 4 negeri gagal. Itu kata Wang Mahusin ya. 4S yang gagal lah. Itu kata Wang Mahusin. Jadi Ustaz, sebenarnya kalau kita melihat bahawa mereka ni sering mempotretkan mereka ini mewakili Islam. Wajah mereka ini mewakili Islam. Dan sekarang ni mereka menguasai 4 negeri. Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Sepatutnya Ustaz, ada negeri yang telah di orang kata apa, di Menteri Besar jaga ni dah lebih daripada 2 penggal. Kan sepatutnya negeri-negeri ini menunjukkan contoh teladan yang baiklah dari segi ekonominya, dari segi masyarakatnya, dari segi infrastruktur dan sebagainya lah. Jadi bagaimana sepatutnya takbir urus yang kita nak sepatutnya terzahir daripada Islam itu sendiri. Nak membezakan Islam ditunggang ataupun Islam dilaksanakan. Ya. Islam di ni. Ya. Saya tengok macam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tuan Guru ni Aziz. Dia naik 1990. Dia sebut berkali-kali, Ambo ni tak erti nak mentadbir. Ambo dia daripada guru sekolah dewasa, jadi guru ma'had. Lepas tu bila mati ahli parlimen semua api satu nama, bukan nama Kelantan Hilir. Kelantan Hilir. Bila mati dia dipilih untuk menjadi ahli parlimen. Lepas tu tahun 60 sampai 82 dia pindah ke Bacok dan dia kalah di Bacok. Tapi semua api masih kekal. Akhirnya jadi menteri besar 1990. Okey. Tok Guru Aziz bila dia mari, dia bawa benda yang dia tak boleh bawa dari segi fizikal. Mungkin pembangunan fizikal dengan kekangan pada ketika itu kan. Tapi apa yang dia bawa oleh Tok Guru tu, Tok Guru bawa pemikiran. Saya kata politik ni adalah industri pemikiran. Orang kata kecil. Tapi cuti 60 hari ni, Tok Guru mula. Cuti 60 hari untuk orang bersalin. Cuti 2 hari seminggu ni, Tok Guru Aziz mula. Sebelum tu kita sehari ya? Kita sehari. Okey. Kita sama ada Jumaat saja ataupun Khamis separuh hari. Tok Guru Aziz yang bagi Jumaat Sabtu. Masa tu dia datang dalam bentuk pemikiran. Sekali dengan dia memulai. Dia nak buat apa? Dia nak bina rakyat Kelantan ni pada hari Jumaat tu adalah untuk hari ilmu. Hari Sabtu tu adalah untuk hari keluarga. Dia mari serentak dalam pembangunan modal insan tu kan. Maknanya kita tak boleh, kita kena bina keluarga ni. Keluarga ni kena ada perhatian daripada ibu bapa. Kan? Jangan sibuk saja dengan dia bawa main dalam bentuk pemikiran. Lepas tu orang Kelantan pada waktu itu, orang Kelantan bukan orang Kelantan dah sebenarnya orang Melayu. Kita suka kepada pajak gadai ni. Apa cara kita nak buat? Dia memperkenalkan Ar-Rahnu.
dia pun kena ke arah tu. Yang selepas tu orang ambil bank rakyat cuma kan pada waktu tu baris matikan saja. Ar-Rahnu dia pun jadi Ar-Rahan. Kelantan Ar-Rahnu kan. Dia bawa dalam bentuk pemikiran. Lepas tu benda yang dia bawa, dia kata kita perlu menjadikan Kelantan ni sebagai universiti terbuka. Ini yang mereka boleh buat. Masalah kepada 4S tadi ni. Dr. Syafuri dah 2 penggai, Sanusi dah 2 penggai, penggai setengah lah, ataupun dan Ustaz Sudin dengan Ustaz ni baru penggai kan, dengan Cikgu Syukri. Okey, apa dia? Pembangunan dari segi pemikiran. Apa dia? Apa yang dia bawa? Ketakutan. Ubudiyah, mas'uliyah, itqan. Dia panggil UBI. Ubudiyah. Dalam pentadbiran ni dia nak masukkan kepada pegawai-pegawai ni rasa kehambaan, mas'uliyah, rasa penanggungjawatan. Itu dibawa oleh Tun Guru Aziz. Itu tak ada 30 tahun dah. Apa dia sebenarnya? Apa dia dalam bentuk pemikiran politik? Tak ada. Fizikal? Lagilah tak ada. Sanusi. Dia buat apa? Dia memberikan ketakutan. Dia hanya menawarkan ketakutan. Tapi dia menawarkan satu lagi Ustaz. Dia menawarkan satu pengharapan. Pulau Pinang ambil balik. Pulau Pinang kita nak ambil balik. Dan sebenarnya itu pun adalah cerita tentang nak wujudkan suasana gundah gulana. Gundah gulana sebagai daripada ketakutan. Benda yang selesai lama dah. Dalam perlembagaan kita dah merdeka. Nak pula pusing balik. Itu dia cerita nak pergi ambil Pulau Pinang ke nak apa. Ini bukan cerita politician, ini cerita Samseng. Sejarah ya. Untuk dicerita sejarah. Samseng Samseng bawa lagu tu kan. Ya, sebab tu kalau kita nak pergi lagi jauh kan, nak cerita tentang keabsahan, kejatuhan kerajaan Uthmaniyah Turki, penjajahan sebelum ni, apa dia ni? Nak pergi. Jadi kita kena hidup dalam realiti, pengharapan masa depan. Hak tu dia khayalan lah tu. Khayalan ni adalah membina ketakutan. Jadi saya rasa kalau kita nak cerita tentang tata kelola apa tu mungkin ni, cuma sebut politician seharusnya membawa idea. Dan idea segar yang dibawa oleh Tun Guru Aziz. Banyak benda. Memang sekarang ni kalau mereka masih nak berasa berbangga, itu adalah dengan zaman Tun Guru Aziz. Ya, tangan belakang dia orang sebut kata Datuk Usam, Allahyarham Datuk Halim Muhammad. Sebut sabarlah. Tapi dalam konteks menjadi pemimpin yang utama, dia kena bawa pemikiran. Sebutlah tentang apapun. Kan? Almarhum Ustaz Azizan. Bandingkan Sanusi lah ni. Almarhum Ustaz Azizan. Benda yang kecil ya. Saya ingat satu ketika waktu dia tahun 2008 tu kan. Tahun 2008. Ni Datuk Amiruddin sebut, masa esko-esko masa tu sebut. Antara benda yang dia tegak pada masa tu, dia kata hampa sebagai esko kerajaan negeri ni, hampa kena berfikir tentang kemajuan. Hampa bukan duk gila duk pergi naik ragih baca khutbah apa-apa. Tu Ustaz Azizan. Dia bawa main dalam bentuk pemikiran. Sebenarnya pemimpin ni kerja dia apa? Menawarkan, bawa mai projek, bawa mai kehidupan kepada rakyat. Okay. Sanusi bawa apa? Sanusi bilang ketakutan. KRC. Kedah Rubber City. Dalam kawasan di Padang Terak. Padang Terak kan. Apa yang dia sebut sebelum ni? Ketika mana gagal, dia kata ini sepenuhnya projek kerajaan pusat. Ini NCRA punya program. Ini semua masa pilihan raya tu. Masa pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri tu saya bertanding di Kuala Nerang. Jiran saya Pedu Tok Dad. Apa yang mereka sebut? Mereka sebut ini semua adalah kegagalan Tok Dad. Kan? Tiba-tiba mai hari perasmian, tulisan Cina tak apa. Tulisan Cina. Kita berjaya. Kita. Jadi kegagalan mereka tu, pada saya wallahu alam, mereka tidak boleh bawa idea daripada awal. Nak cerita tentang tata kelola lagi teruk lah. Kan? Mereka cerita idea. Hebatnya Tun Guru Aziz, kerana Tun Guru Aziz bawa idea. Ustaz Azizan almarhum. Ustaz Azizan almarhum. Dua menara, tugu pemerintahan dia di Kedah. Satu adalah Unisyam. Unisyam bangunan. Dan satu lagi adalah Aman Sentral. Itu dua benda yang dia bawa. Dia ada benda. Dia ada benda yang dia tawarkan kepada masyarakat. Tapi tentang 4 golongan dia, okey. Tu dia punya muka di mana? Muka di rumah. Tata kelola dia apa? Tata kelola dia apa? Allah Ta'ala alam. Satu benda yang
sering kali bila kita bercakap dalam konteks politik Islam ni, satu idea, dan yang keduanya adalah yang kita tawarkan kepada rakyat adalah kemakmuran. Kita mesti menghapuskan kebodohan, kita mesti menghapuskan kelaparan, dan kita mesti menghapuskan ketakutan. Ada 3 benda. Han nak buat macam mana, Han nak mengurus macam mana, Han nak ambil manfaat daripada mana, itu masalah yang kedua. Dan itulah memerlukan kepada kreativiti, itulah memerlukan kepada idea, dan hak ni yang tak ada kepada kawan-kawan dalam PAS. Mereka duk main sentimen. Ustaz tu Melayu nak jadi macam tu, Melayu nak ni, nak ambil Pulau Pinang dan sebagainya. Mereka timbul kat sana tu. Tapi 3 benda. Macam mana Han nak kelola, tata kelolanya, asas dia apa sebagainya, tapi Han kena tak, ini prinsipnya. Pemerintah, politician Islam kena berbicara tentang keamanan, kecerdikan, mencerdik dan mencerdaskan. Jangan bodohkan rakyat, dan mesti wujudkan suasana yang aman. Ustaz, saya celah sikit Ustaz. Sebenarnya sedih lah kalau kita tengok keempat-empat negeri ni dia tidak membawa legasi SG4. Sedap mau sikit. SG4 ni tidak membawa legasi arwah Tuan Guru kan. Dan juga adakah dalam parti PAS ni dia tidak ada cerdik pandai yang boleh menjadi penasihat kepada MB di SG4 ni supaya kita tak mampu untuk dari segi infrastruktur, mungkin kita tak mampu, kita tidak ada sos yang banyak untuk kita bangunkan sehebat negeri-negeri lain, tetapi dari segi fikrah, dari segi pemikiran itu, tidak adakah orang-orang cerdik pandai dalam PAS ni yang boleh memberikan pandangan supaya MB di SG4 ni kita datang untuk bawakan satu pemikiran yang baru, yang segar. Masalahnya terporok, tertutup dengan makna gerakan Islam dan politik yang tepat tadi ni. Bila duduk dalam politik Islam, kita mesti taat, patuh, faham kan? Bukan tak ada orang cerdik. Ramai orang cerdik, masih ada orang cerdik. Tapi bila dia masuk dalam PAS, saya tunjuk contoh dengan penuh penghormatan. Hem Hilman, ya. Adun Jitra, dia menang nombor 2, popular kan orang. Tapi tengok selepas dia jadi exco 1 tahun, apa berlaku? Dia pun bawa cara politik Sanusi. Dia buat cara politik Sanusi. Jadi dia pasal apa? Pasal tadi ni, kaedah kita ni mesti tepat. Dalam risalah dia saya dah sebut. Apa nama? Dia panggil takwil al-jahilin. Takwilan tentang atas nama agama tu yang dilakukan oleh orang-orang yang asasnya jahil, tapi diulamakan, ditokohkan dan sebagainya. Hak ni yang masalah kawan-kawan. Bukan tak nak cerdik pandai. Ada mereka ada doktor, mereka ada semua, mereka ada orang PhD holder semua lah kan. Baik. Kan? Tapi dia terhenti bila dia duduk dalam pemikiran yang terkepung. Pemikiran yang terkepung. Dan benda ni bukan berlaku kepada gerakan Islam ataupun parti politik PAS sahaja. Dia berlaku dalam gerakan Islam dunia sebenarnya. Bukan gerakan Islam dalam perpolitikan dunia. Kan? Saya contoh lah kan. Di Cambodia ada sebuah parti, nama parti itu nama tuan parti. Nama presiden parti. Kan? Apa yang kita nak harap daripada parti yang macam tu? Pemikiran tak boleh. Okay. Sebab parti dia. Dia pun nama dia. Nama saya lupa lah nama. Nama parti dia tu. Dia hidup lagi. Bukan merujuk pada legenda tu. Pada diri sendiri. Dia nama parti tu, nama parti politik dia. Kan? Apa nak harap? Tentu tak ni. Yang berlaku dalam PAS adalah apa? Parti ni parti Tuan Guru. Parti ni parti Tuan Guru tahulah, Tuan Guru faham. Jadi akhirnya tak berlaku lah. Tidak sepenuhnya lah kan. Tapi saya rasa cara fikir tu, pemikiran tu sebenarnya yang paling masalah. Saya ulang banyak kali, politik adalah bercakap tentang industri idea, industri pemikiran. Tapi kalau pemikiran tu telah diletak di bawah tempurung, hanya kita sahaja yang tepat, hitam putih cara pemikiran, alhasil itulah dia. Okey Ustaz. Jadi saya masih nak sambung yang Firdaus Syati tadi, dan juga sambung yang Ustaz Wan Mahusin kata tadi. Suding, Samsuri, apa? Pelih? Syukri,
Sanusi gagal dan dikaitkan dengan elok. Susah elok. 4S yang gagal. Gagal jadi dikaitkan dengan miskin. Tapi yang lebih tu Ustaz, dalam parlimen ada ahli parlimen daripada PAS. Dia boleh bawa kenyataan bahawa menoktahkan kemiskinan ni satu dongengan. Dia kata pihak-pihak gini macam mengarut lah. Mana boleh orang tak ada orang miskin. Seolah-olah nak menormalisasikan kemiskinan. Walaupun kita tahu dalam sejarah Islam ada Umar Abdul Aziz, ada satu tak ada orang yang boleh terima zakat. Ada. Tetapi bagaimana Ustaz boleh melihat dalam parti Islam wakil dan tidak ditegur oleh mana-mana pimpinan bahawa menoktahkan kemiskinan ini satu dongengan. Dan sebenarnya bagaimana cara kerajaan nak menangani supaya seluruh negara lah, bukan negara gagal saja 4 dia, untuk manakala negeri-negeri juga tidak miskin. Bagaimana cara Ustaz? Dari segi maqasid syariah ni lah. Macam ni. Sementara kita bagi kredit jugalah. Sebenarnya ada usaha. Macam Negeri Perlis. Negeri Perlis ni ijtihad dia berkaitan dengan politik, berkaitan dengan zakat ni agak ke depan. Perlis adalah negeri yang mengenalkan zakat kepada peniaga, kepada penanam harum ni. Pasal dia bukan makanan ruji, tetapi harum manis ni kalau buat satu musim kaya berganda daripada orang yang ada bendang. Jadi Perlis. Dan bagaimana mereka edarkan benda tu kan? Macam mana mereka agihkan benda tu. Kalau kita tengok dalam Perlis ni, Universiti hak di Pertubuh tu, full beasiswa. Bagi full beasiswa, pengajian free, asrama free, duit pula pukul ke atas 300 ke 500 ke bagi. Ya. Di Kedah ada usaha yang dilakukan oleh zakat. Kedah. Zakat Kedah. Kelantan saya tak pasti ada usaha. Tapi sebenarnya usaha-usaha tu pun dilakukan secara berterusan. Kalau di Perlis tu sebenarnya tak ada kaitan langsung dengan salah satu S tu. Kalau di majlis kan? Majlis agama bersama mufti dan sebagainya lah. Tapi ada usaha tu yang buat. Dan sebenarnya instrumen dalam Islam ni adalah untuk menangani kemiskinan tu adalah kita ada institusi zakat. Yang salah satu daripada asnafnya adalah fuqara dan masakin. Kemudian kita ada wakaf. Wakaf tu kalau kata dibahagikan lagi, dibincangkan lagi, wakaf tu dia bukan sekadar wakaf kepada tanah dan sebagainya. Dia ada wakaf komersial, dia ada wakaf tunai dan lain sebagainya dengan ijtihad baru kan. Kemudian yang lebih asas lagi adalah dia sebenarnya adalah Al-Quran sebut kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Dapat hasil negara tu, sama ada akaun yang disatukan, sama ada hasil bumi negara ataupun daripada cukai rakyat sebagainya tu, itu perlu diurus dengan cara yang tepat. Dan Al-Quran bagi dia punya garis panduan dia tu mudah ya. Makna mudah tu dengan makna sepatah kata gitu kan. Tapi akhirnya pelaksanaan dia tu dia memerlukan kepada attitude, dia memerlukan kepada integriti yang tinggi dan sebagainya. Quran kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Satu baris. Kekayaan itu jangan diurus tadbir, jangan hanya berlegar di kalangan orang-orang kaya sahaja. Quran kata gitu kan. Dan semangat inilah yang menjadi semangat ekonomi madani yang nak dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang salah satu daripada prinsip yang bukan dia cakap sangatlah, bukan dia cakap ketika ini, dia cakap dulu lama dah, tentang menuktahkan kemiskinan. Menuktahkan kemiskinan. Macam mana cara dia? Saya sebut tadi ni, memperkasakan institusi zakat, memerlukan kepada ijtihad yang baru, wakaf, dan juga hasil negara itu. Maka yang paling asas diurus dengan cara yang baik, yang akhirnya orang bawah ni semua akan terima. Balik kepada ada wakil ayat PAS kata menuktah ni adalah dongengan. Sekali lagi masalah pemikiran. Masalah dia mudah ya, hitam putih ya. Dalam hidup ni adalah hak mana yang PAS kata tu adalah hak tu yang putih, hak mana orang lain kata tu adalah hitam. Sebab tu dia tak perlu berhujah panjang pun. Kalau pagi dia main duduk di sini, saya ingat dia pun tak boleh nak merangkam dari segi sejarah ke, nak main hukum ayat Quran ke, kata memang tak boleh. Tak ada. Dan memang pernah berlaku dalam sejarah menuktahkan kemiskinan. Fakir tentu ada, asnaf lain lagi ada dalam masa yang sama. Dan dengan cara yang mana?
Al-Quran ajak kat kita. Pandaikan umat. Ayat yang pertama apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Pandaikan umat. Ini yang antara dalam bajet baru ni, antara kementerian yang dapat peruntukan yang tertinggi adalah Kementerian Pendidikan. Kementerian Pengajian Tinggi naik lagi. Kemudian Datuk Seri Anwar, apa keperluan semasa? Apa dia di pasaran semasa lah ni? Sarjana dalam bidang apa? Kata keperluan lah dia adalah kepada AI. UPM kah? Telah diisytihar, telah tubuh fakulti AI antara yang awal. Pasal apa? Caranya adalah mengilmukan. Kita bukan sekadar bantuan. Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap dari segi falsafah je, bukan sekadar nak STR tapi nak menuktahkan kemiskinan itu, termasuklah dari segi sikap dan attitude rakyat. Rakyat yang tidak meminta-minta. Rakyat kita ni sebenarnya dalam Malaysia ni kita ada 27 agensi yang bagi bantuan kepada rakyat ni. Kita ada JKM ni, kita ada macam-macam jenis. Dia termasuk kalau saya nak tambah sikit Ustaz, di bawah Kementerian Pertahanan Datuk Seri Anwar Ibrahim PMK kita telah menambah bajet untuk veteran. Di mana kalau kita tahu antara yang banyak bersumbangan pada negara adalah veteran. Tetapi yang kerja bukanlah berpendapatan yang tinggi. Dalam satu cara untuk PMK kita menoktahkan kemiskinan, veteran yang tak berpencen. Di mana kalau bawah garis kemiskinan tu bawah 1,200 ke bawah, dia akan dapat duit bulanan. Jadi makna katanya bukan one off, bulanan. Kerajaan Madani ni seriuslah nak menuktahkan kemiskinan. Jadi menuktahkan kemiskinan tu dia bukan kata sekadar pi cabut orang miskin. Sebahagian daripada kemiskinan tu wakil rakyat dia kena cakrawala pemikiran itu kena luas lah sikit. Kalau kita pergi tengok, sebahagian daripada kemiskinan tu adalah kerana sikap. Sebahagiannya tu adalah dia menjadikan kemiskinan dia tu sebagai pekerjaan dia. Kemiskinan tu sebagai pekerjaan dia. Ada yang macam tu kan. Dia nak jadi ruang untuk dia dapatkan bantuan dan sebagainya. Jadi dan dalam hal ni saya ingat Sahibul Samaha Mufti Perlis ni cukup terkedepan kan. Bicara pentakrifan kemiskinan, kemudian tentang konsep zakat. Kita jadikan dia zakat modal itu kan, untuk keluarkan dia daripada garis kemiskinan. Pemikiran balik kepada soalan Amin tadi adalah tentang ada ahli parlimen yang kata menuktahkan tu adalah dongeng cakar ramah dia kata. Itu tu semua punca dia apa? Pemikiran tak senta. Tapi ahli parlimen siapa pun kena dengan pemikiran tak senta. Jadi mana katanya kepada pengundi, saya akan bawa video dia ni, sebarkan seluar-luarnya. Ahli parlimen yang ada pemikiran ni tak boleh masuk parlimen. Malu korek. Tak patut. Malu korek. Next election tu tak patut dipilih lah. Tak patut dipilih lah. Baik Ustaz, berbalik kepada pemikiran tadi. Cara berfikir tadi, maknanya kita perlukan rakyat ini cerdik supaya rakyat ini dia punya, bila pemikiran dia tu cerdik, dia boleh menilai baik yang buruk dan sebagainya. Dia boleh menilai yang mana yang betul, yang mana yang silap. Hitam dan putih itu tidak lagi wujud. Jadi sebenarnya Ustaz, jadi apabila rakyat ini boleh berfikir dan kita nak dia faham bahawa ustaz-ustaz, ulama-ulama tu dia bukan suci Ustaz. Dia masih lagi ada ujian kepada dia, dan dia pun saya pastilah pernah buat dosa dan sebagainya, melakukan kesilapan dan sebagainya. Dia bukan maksum. Tetapi apabila kawan-kawan kita di sebelah sana tu seolah-olah apa yang datang daripada ulama-ulama ataupun ustaz-ustaz di bawah ni seolah-olah itulah yang betul. Tertulis tak? Sekali lagi, tertulis tak? Ya. Tapi dari segi amalannya ada. Dari segi amalannya ada. Maksudnya mentakdiskan ulama. Ataupun sebenarnya kita sekali lagi hak siri yang lepas tu kan, kepada yang disangkakan ulama. Yang disangkakan ulama. Sebenarnya dia bukan ulama pun. Dan kebetulan pula dia mudah masuk kepada orang Melayu. Orang Melayu ni dialog Piramli tu takkan Tok Lebay menipu. Takkan Lebay menipu. Itu realiti memang ada dalam cara fikir orang Melayu. Dia bukan law ni Ming daripada zaman tu. Jadi mai kepada dia secara tertulis tak ada. Tak kata mesti tak. Tapi itu dieksploitasi. Itu dieksploit dalam ni. Macam mana kita nak, mungkin kita kata macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Peringkat mula. Hak untuk kita yang duduk dalam Parti Amanah Negara. Parti Amanah Negara tak boleh bina ahli pimpinan peringkat pertengahan yang jenis pajak otak. Tak boleh.
Tak boleh. Kita kena. Tapi juga dia jangan pula lahirkan pemimpin yang terlajak. Dia kena duk wasati. Saya sebut kalau kita tengok dalam sejarah pemikiran dalam Islam ni, dia ada satu kelompok Khawarij, keras sangat ni. Satu lagi adalah kelompok yang bermudah-mudah ni lah, yang terlalu bermudah-mudah. Okay. Bukan Mu'tazilah Murji'ah. Bukan Mu'tazilah. Kita kena duduk tengah-tengah. Kita kena duduk wasatiyah. Kita wasatiyah. Wasati. Jadi kita dalam amanah ni, kita lari dah daripada pemikiran ghulupah. Khawarij. Neo Khawarij. Neo Khawarij. Kita jangan lajak sampai jadi Murji'ah. Jangan. Kita kena duduk di tengah-tengah. Wasatiyah. Dan salah satu daripada yang duduk tengah-tengah tu, kita menilai manusia. Hang manusia seperti mana aku. Kan? Masuk politik, kita nilai dia atas dasar politik. Tindakan pemikiran dia. Manusia ni wajib, kita kena wajib manusia dia. Tak ada manusia yang sempurna. Saya ingat satu bani ana bi khattab. Khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ya. Saya tengok contoh, ada satu orang, dia ni hebat. Nama dia Syekh Mushto. Syekh Muhyiddin Mushto. Muhyiddin Mushto ni dia banyak syarah kitab-kitab Imam Nawawi, Riyadhus Salihin dan sebagainya. Termasuk Mata' Arba'in. Dia ni hebat. Duduk di Syria. Matilah rahmatullah alaih. Saya pernah jumpa dia. Masa tu saya cari buku Syed Qutb. Dia ada maktabah perpustakaan. Bila saya tanya, dia buat tak tahu. Dia buat tak tengok. Rupanya masa tu Syed Qutb ni buku-buku dia dilarang di Syria zaman pemerintah tu. Lepas tu tak apalah. Lepas tu jumpa dia kali kedua, saya tanya apa nasihat kan. Dia kata, kamu kena menilai manusia tu mengikut dia adalah manusia. Manusia ni semua boleh jadi buat salah. Jangan takdiskan manusia. Jangan sucikan manusia. Manusia ni, kita kena menilai manusia atas nama dia manusia. Dia buat pula contoh. Dia kata, saya ni, dia jadi pensyarah masa tu 30 tahun dah kot dia pensyarah. Dia mengajar di Fatah Islami di Jamaah Dimash, banyak tempat. Dia kata apa? Dia kata sepanjang dia jadi pensyarah, dia tak pernah bagi markah penuh 100%. Tak pernah. Jawablah sebaik mana pun, dia tak akan bagi 100%. Dan dia tak pernah bagi markah kosong. Tak jawab apa pun dia tetap akan bagi. Pasal apa? Dia kata kerana saya menilai manusia itu adalah manusia. Manusia, dia kata kadang-kadang manusia kan, kadang-kadang boleh jadi yang kita tanya tu kebetulan dia tak hafal. Ada pula keberangkalian manusia yang hak kita tanya tu 4 soalan tu dia hafal. Bukan sebab dia bijak pun. Bukan sebab dia tahu semua. Sebab kebetulan 4 soalan dia tanya. Manusia ni tak sempurna. Dan manusia ni taklah sampai tak ada apa langsung kelebihan. Saya teringat apa yang Tok Guru Aziz Raja sebut. Dalam politik ni, sebenarnya dalam kehidupan ni, kita kena tumpang menumpang. Kita tumpang orang lain tumpang kita. Tak sempurna. Demikianlah ulama, janganlah takdiskan dia. Dia ada, janganlah angkat suci sangat. Angkat suci dia. Angkat suci. Satu ketika dia nak jadi apa juru audit dulu-dulu lah, pemeriksa kira-kira pun kena bagi ustaz. Akhirnya bila tak cukup ustaz, gelar ustaz tak kira kat siapa. Kata ulama dan sebagainya kan. Kena. Satu gitu orang dia kata, bila kita kata satu adalah tumpang menumpang, untuk ahli-ahli amanah saya peringatkan, dalam kita berpolitik ni kita kena tahu kata kita ada kelebihan kita, orang lain ada kelebihan. Tumpang menumpang. Satu lagi, tampung menampung. Hidup ni dia kena tumpang menumpang, kita tumpang orang tumpang kita. Kita kena tampung menampung. Kita tampung kelemahan orang tampung kelemahan kita. Tak ada siapa pun yang takdis yang ni. Masalah ni sebahagian daripada pemikiran dalam parti politik adalah apabila dia mentakdiskan pemimpin. Pemimpin tu kan, dia letak. Dia bukan baru, tak baru. Lama dah. Saya ingat satu peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi SAW. Ada seorang Arab Badui masuk. Dia nak jumpa Nabi, dia gigil. Pasal apa? Dia gambar Nabi ni sudah tentulah macam dewa-dewa kan. Dia masuk-masuk, Nabi tengok dia. Nabi tanya dia, "Ma bika ya akhal Arab? Kenapa kamu ni?" Nampak bergigil. Dia kata takut nak jumpa dengan tuan. Nabi peluk dia. Ungkapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Ana bin imra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid." Saya adalah anak kepada seorang perempuan daripada Arab Quraisy, mak dia Quraisy, kanat ta'kulul qadid. Dulu mak saya makan qadid ni,
daging kering. Daging kering orang Arab ni. Mereka nak simpan waktu tu tak ada kan. Yang ni makanan-makanan biasa. Kalau nak faham, nak mudah faham, Ustaz Siddiq Fadil almarhum, dia kata, nak sederhanakan, dia kata macam ni, ana bin imra'atin min Jawa kanat ta'kulu tempe. Aku adalah anak kepada seorang perempuan Jawa yang makan tempe. Ataupun nak sederhana lagi, cara kami orang Kedah ni, kalau kami dulu ni makan apa? Makan pek nga. Ana bin imra'atin min Napa kanat ta'kulu pek nga. Mak saya orang Napa. Siam. Orang apa nama, cakap Siam, Melayu cakap Siam. Dia dulu bagi jamu saya makan pek nga ya. Kalau saya budu lah. Budu. Ada benar-benar hati memang pekelan cepat. Kalau tak kelu budu. Lagu tu lah. Jadi itu kalau nak mengelak ni, kita kena, cara fikir kita kena tepat. Bahawa semua kita ada lebih dan kurang, dan kita boleh kritik, kita boleh tampung, kita boleh tumpang dan sebagainya. Tapi Ustaz, ada satu yang saya rasa saya sedih lah Ustaz. Saya sedih apabila tengok di utara kita di Kedah tu kan. Ada yang diberi title ulama lah. Sampai cerita Nabi Adam turun di Gunung Jerai. Sampai cerita tu kena sesi lain. Sesi khas sesi khas. Atau kita buat tajuk khas, kita membicarakan dari puncak Gunung Jerai. Okey, kita dah sampai ke pojok ni, Firdaus Syati. Ada satu soalan. Firdaus Syati lah soalan. Jadi soalan ni saya ambil soalan politik lah Ustaz. Soalan politik. Kita ucap Syaban dan Tahniah. Sama-sama orang politik. Kita ucap Syaban dan Tahniah kepada YB Ali Akhbar yang baru saja memenangi pilihan raya di Karamunai di Sabah. Soalan saya Ustaz berkenaan dengan kita penunggang agama Islam terancam. Komen Ustaz lah, bila melihat kepada politik di Semenanjung, macam Sanusi lah, kita hapuskan judi. Dalam parlimen tu satu tahap tu dia pertikai pasal non-Muslim minum arak. Okay. Tetapi bila sampai di Sabah, kenapa Ustaz Ali Akhbar ni menang? Kerana dia tidak buat politik totok pas. Sehingga kan ada satu video seorang perempuan beritahu bahawa kalau Ali Akhbar menang, dia nak tutup kilang arak. Dia nak tutup judi. Lepas tu tak nak benarkan minum arak di Sabah. Jadi jawapan Dr. Ali Akhbar kata di Sabah ni dia report polis. Menafikan lah. Dan satu tak kata ini biasa. Kalau saya pergi pun saya pergi tempat minum arak. Tapi kalau di sini, kalau kita hari tu macam contoh kita punya timbalan menteri pergi bagi sumbangan yang ada lambang arak kan. Salah benar, salah total besar lah. Tetapi di sana dia kata biasa je pergi tempat minarak. Jadi Islam terancam tu bagaimana yang mereka nak bawa ni Ustaz? Kalau saya jawab secara positifnya, sebenarnya dakwah kita dah sampai. Kita hidup dalam masyarakat majmuk, kita kena hidup dengan gaya Malaysia. Kita kena kita nak kepada Islam, tapi kita kena tengok kepada masyarakat majmuk, apa yang boleh, apa yang tak boleh dan lain sebagainya lah. So, kalau kita jawab secara positif lah. Tapi kalau saya jawab secara negatif, sebenarnya itulah panggil apa? Halalul lana wa haramun alaikum. Kalau kami buat halal, kalau hampa buat haram. Itu saja. Tapi kalau kata dia buat halal. Kalau orang lain buat sampai tak kira lah. Sampai ada lambang arak tu tuduh pula kawan tu bersekongkol dengan orang mempromosikan arak. Dia menafikan kata dia nak haramkan arak ni. Lepas tu dia kata biasa je. Biasa. Tu halalun lana wa haramun alaikum. Kalau pula saya Ustaz, saya beritahu bahawa kenapa Dr. Ali Akhbar boleh menang di Sabah di Kalamunai tu, kerana dia membawa pendekatan politik parti amanah. Kalau dia membawa politik pendekatan cara pas totok walang tu, mampu hilang deposit. Itu yang saya sebut tadi ni. Itu yang saya sebut tadi ni. Kalau jawab secara positif, dakwah kita dah sampai. Cara kita akhirnya Ali Akhbar tu sepatutnya adalah jawatan kuasa amanah negeri Sabah. Tak, mana katanya YB Ali Akhbar tu dia menerima dakwah amanah dan dia membawa cara politik amanah di Sabah. Kalau nak jawab cara gasak tu lah pergi apa? Dia kira kalau dia buat halal, kalau orang dia buat semua haram. Dan itulah tunggang agama, super punya tunggang agama. Baik Ustaz, kita pun masuk pada politik jugalah soalan ni, soalan last kali ni kan. Jadi anak-anak muda ni dia mudah sangat terpengaruh. Dia mudah sangat terpengaruh dengan ikon-ikon ustaz-ustaz, ulama-ulama di media sosial yang kadang-kadang memberikan orang kata pemahaman yang silap terhadap politik, terhadap kenegaraan dan sebagainya, sehingga menyebabkan kadang-kadang ada itu yang sampai dia punya agresif, dia punya tindakan dia.
Jadi apa nasihat Ustaz? Sebelum tu saya nak mencelah. Sebelum tu. Soalan tak ada lagi. Tapi merujuk pada soalan tadi lah. Sebab ketika pilihan raya umum. Soalan tambahan lepas jawab. Saya nak beritahu gambaran soalan beratnya soalan ni. Okey. Ada satu video dimainkan di TikTok, anak muda. Dia naik kuda di pasar malam. Lalu hujan. Nak pergi undi esok ni. Sama-sama mempertahankan Islam. Jadi anak muda ni ada pemikiran bahawa undi PAS adalah mempertahankan Islam. Jadi merujuk pada soalan nasihat pada anak muda yang sebegitu. Saya dua lah. Yang pertamanya, saya saya nak tujukan kepada PMX. Saya nak bagi tahu kepada barisan kabinet di kalangan orang-orang Islam. Masalah kita bukan masalah kecintaan orang kepada Islam. Cinta orang Islam. Masalah kita bukan Islam terancam. Masalah kita adalah kefahaman kepada Islam yang tepat, khususnya dalam konteks bernegara dan berpolitik. Jadi saya rasa PMX, Menteri Agama, Menteri-Menteri kena fikir. Dia bukan cerita tentang Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Dia bukanlah masalah sangat di kalangan rakyat tadi ni. Masalah kita adalah kefahaman dalam bernegara. Itulah yang keluar tadi ni sampai menang Islam, naik kuda apa kan. Hak ni dalam masa yang berbaki ni, PMX, pemimpin ni kena fikir benar ni. Kita kena membawa naratif yang tepat tentang cara bernegara. Ini yang paling tepat. Kita tidak masalah apakah masyarakat kita tak kuat bersalawat. Masyarakat kita salawat. Kita perdana lagi. Kadang-kadang kita sampai ke tahap salawat mega. Selawat mega. Malam 1 juta selawat. Kita tak ada masalah tu. Jadi tapi kita ada masalah dengan macam mana tadi ni, kawan tu kafir harbi, kawan ni kafir zimmi, kawan ni benda-benda tu dari segi fiqh muwatanah, fiqh bernegara, fiqh kewarganegaraan, fiqh macam mana ta'ayush, kita nak hidup secara bersama. Hak ni yang perlu. Saya ingat RTM ni sudah-sudahlah daripada duk bicara tentang adab berjiran, maka buah tempatan sudah-sudahlah. Sebab itu bukan masalah kita. Bayar hulu kita perlu perbincangan. Kita kena bicara tentang hulu. Kita kena bicara tentang hak ni di pihak kerajaan lah. Di pihak kerajaan. Untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda. Fahami agama daripada pintu agama yang sebenarnya. Yang keras bukan agama. Yang keras bukan agama. Yang tersembunyi bukan agama. Kalau dia main-main dia kata ni khas untuk kita saja, bukan agama. Tidak inklusif. Agama adalah sebuah agama yang inklusif, yang semua orang yang boleh terlibat dan perlu terlibat. Dia kalau main dalam ajaran yang keras orang, dia bukan agama. Berarti untuk anak-anak muda kena pi sampai kepada dia main kononnya ajak kepada agama dalam dua bentuk wajah ni. Satu tertutup dan yang keduanya secara keras. Berarti dia akhirnya peristiwa-peristiwa kekerasan ni akan mula berlaku. Saya ingat kumpulan Mujahidin Indonesia, Imam Samudra apa semua tu, yang sebahagian mereka kena hukum mati, sebahagian mereka bertobat dan sebagainya. Kalau dia cerita yang main kepada mereka dalam bentuk ni hak keras-keras dia lah. Orang ni ahli neraka, orang ni sekular, orang ni bahkan sebut nama kawan ni, nama pemimpin ni dah ada di sana dan pintu neraka tu. Jadi benda-benda yang seumpama ni. Jadi anak-anak muda ketika kemudian kita nak rapat dengan agama, dua saya sebut, hak yang kita bincang lain kali lah. Yang pertama, kalau dia main dengan wajah keras, bukan agama. Dia main dengan wajah dia tu tertutup, dia bukan agama. Lain tu kalau dia main dengan wajah merapu macam tadi ni lagi tu pertanyaan saya lah. Jadi untuk anak-anak muda ni, saya minggu depan nak masuk 50 Ming. Nak masuk 50 dah meninggalkan alam kepemudaan ataupun siri Pak dah nak masuk setengah abad. Saya kata untuk anak muda dalam memahami agama, kita tak pertikai kecintaan orang nak pada agama. Agama ni kok mana pun akhirnya orang akan cari agama. Tapi ketika orang menyampaikan agama, fikir tengok betul-betul kalau keras, kalau tertutup. Itu tips dia. Itu tips lah. Hak setakat lah. Pasal kita banyak siri. Sebab sebenarnya tip itu bagus sebenarnya. Sebab anak muda ni ramai yang mencari. Betul. Tetapi kerana silap mencari, dia dapat yang salah. Dan kalau kita tengok sebenarnya kata Ustaz tadi, tip dia adalah jangan cari yang keras, jangan saya tertutup. Jadi kalau dia cakap sepu, jangan percaya. Sepu, jangan percaya. Apatah lagi yang telapung kalah fitnah,
di mahkamah pun jangan percaya. Jadi kepada anak muda, dengarlah nasihat daripada Ustaz, bukan daripada Jeming, daripada Ustaz Ridwan Abu Bakar. Dengarlah nasihat daripada Ustaz. Jadi kita dah sampai ke penghujungnya. Jadi saya ucap terima kasih kepada sahabat saya Firdaus Syatib dan juga pada Ustaz Ridwan Abu Bakar. Ada apa-apa sepatah kata? Okey, insya-Allah sama-sama kita viralkan video ini untuk manfaat kita bersama lah kan. Sebab banyak benda yang kita kongsikan, benda yang baik kita kongsikan dalam podcast kita kali ini, dan insya-Allah kita akan sambung di episod yang seterusnya dengan topik-topik yang lebih panas, lebih menarik, dan sekiranya anda ada apa-apa cadangan boleh tulis di ruangan komen tu, insya-Allah kita orang akan pick up dan kita akan bawa dalam kalau ada persoalan pun kita mungkin akan boleh ambil dan kita akan bawa untuk, kalau kata bersama dengan Ustaz, kita akan tanya Ustaz lah nanti. Okay? Itu bukan sepatah kata, itu 100 kata. Kita 100 kata daripada Ustaz pula. 100 kata-kata. Agama adalah menawarkan harapan. Agama tidak menawarkan rasa takut. Dan selalunya golongan yang ekstrim akan menawarkan perasaan takut, bukan harapan. Jadi terima kasih kepada Ustaz Ridwan Abu Bakar untuk makluman. Seperti mana yang saya sebut pada minggu lepas lagi, ada yang marah, kenapa Jeming potong Ustaz cakap. Ustaz dah ramai peminat, sampai ke peminat saya pun dah jadi peminat dia. Saya merelakan Ustaz, dan untuk makluman, ini bukan kali kedua terakhir. Saya akan jemput Ustaz banyak lagi sesi, kerana bagi saya bila kita nak bercakap dengan tentang agama, kita kata fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kita beri pada orang yang lebih tahulah. Dan saya yakin Ustaz lebih tahu, dan ini bukan yang terakhir. Seperti mana kata sahabat saya Firdaus Syatib, boleh komen di bawah. Cuma pada sesi hadapan saya bercadang untuk buat nak jemput seorang lagi tetamu, 4 orang. Jadi saya beri peluang kepada sahabat semua. Kami bertiga ni nak panggil siapa lagi? Nak panggil bagi cadangan. Nak panggil Ustaz Abdul ke apa boleh? Ada Suki ke Fadli Syari ke, kalau dia setuju boleh lah. Ataupun nak panggil bekas-bekas PAS ke. Jadi boleh cadangkan kepada kami, dan insyaAllah kita akan buat pada minggu hadapan, dan kita akan cuba pada hari jadi Ustaz insyaAllah. InsyaAllah kalau berkesempatan. Jadi terima kasih, dan saya juga seperti biasa, kalau ada kesilapan dalam berbicara, itulah kelemahan amati, yang baik itu daripada Allah SWT. Sehingga kita berjumpa lagi seperti mana kata Firdaus Syatib, bantu kami dengan sebarkan video ini, video yang penuh dan video yang kami akan potong pendek-pendek ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.